Sekarang satu video komplit RM30. So, saya akan tulis ni, dia punya step untuk editing. Ini dia punya SOP editing lah. SOP editing. Baik. Yang pertama, kita buat cutting dan trim. Okay, yang kita panggil sebagai offline editing tadi tu lah. Okay, bila dah settle, selalunya apa saya akan buat sebelum kita buat subtitle ke apa ke, kita akan letakkan overlay ataupun inserts. Inserts ni adalah overlay lah. Tahu tak overlay tu apa? Macam contoh, bila kita contoh saya tengah bercakap pasal jemput datang di salon saya. Tapi visual yang keluar tu gambar salon daripada luar, bukannya muka kita. So itu kalau dalam dunia production house kita panggil benda tu as an insert lah. So bila kita dah settle overlay, barulah kita masukkan subtitle kalau nak. So bila dah settle sound effect, barulah bolehlah nak letak subtitle. Dia sebenarnya subtitle ataupun dalam editing app selalu dia akan tulis captions. Dan benda ni dia boleh auto generate saja. Kita klik satu button, dia akan terus siap satu video. Kalau nak buat satu video subtitle, video 3 minit, saya bayar je seminit RM10. So kalau 3 minit dah RM30. Subtitle je. Sekarang satu video komplit RM30. The power of AI kan. Lepas tu barulah kita letak background music. Okay, itulah flow dia.